kalau kita main bicep mak. Okay. Ada orang dia main biasa lah, electrical biasa. Okay. Ada orang dia pakai ni, preacher curl kat sini. Beza dia mak. Main biasa dengan main letak tangan kat preacher curl. Okay, kalau macam biasa kan, kita bila kita naik atas kan, turun dia kita macam ni, dia ada macam kosong tau bawah. Okey. Tapi kalau kita guna ni, okey, mak nak tunjuk. Boleh? Jom. Tunjuk. Okey, let's say. Tengok Okey, ni kosong naik kan. Turun. Badan pun boleh ikut sekali. Okey. At same time bila bawah kosong. Selalu orang buat macam ni. Tengok pasal orang buat macam ni. Tak okey tu. Tak okey. Okey. Tapi kalau kita boleh control, okey je. Okey. Ini pula. Ni kita tahan tangan dekat situ supaya badan tak ikut sekali lah. Betul, dia ada tahan. Kita tipu macam mana tak boleh. Okey, berat ni. Bila berat. Okey. Embus. Tak boleh tipu. Turun tu kita tak boleh ke depan. Dia terus lock. Amak turun sampai mana ha? Ada orang turun sini. Ada orang turun habis. Yang mana? Bagi Amal better buat full. Macam ni lah, macam ni. Full, betul, full. Jangan main half. Okey, kita bukannya pro. Okey, so kita kena buat eccentric. Turun ni kita panggil eccentric. Time eccentric ni lagi slow kita buat kan, lagi dia guna otot tu. Okey, embus. Very nice. Lepas. Okey, bila tak larat, dia tak boleh tipu. Okey. Kalau kita buat biasa kan, bila tak larat kita boleh cheat. Kau nak lagi tak video-video tips daripada Amak? Kau mesti naknya. Kau suka tengok video dia ni kan? Stay tune guys, next video.